مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar, hari ini saya ingin berkongsi sebuah ilmu yang bertajuk Sambutlah Aidilfitri sebagai hari ibadah. Sidang pendengar, hari raya adalah hari yang sentiasa dinanti-nantikan oleh semua orang, sama ada kanak-kanak maupun orang dewasa, lelaki maupun perempuan, kaya ataupun miskin, di bandar atau di kota. Semua orang pasti bergembira kerana meraihkan kejayaan menunaikan kewajipan berpuasa. Hari raya dalam Islam sebenarnya bukanlah hanya semata-mata hari untuk bersukaria. Bahkan hari raya merupakan hari ibadah yang diberi pahala jika disambut mengikut adab-adabnya. Sidang pendengar, ada adab berhari raya dalam Islam telah pun diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sunnah baginda. Sambutan dimulakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik sahaja terbenam matahari pada hari akhir Ramadan. Ketika itu disunatkan bertakbir dan bertahmid. Disunatkan juga kita banyak beribadah seperti menunaikan solat-solat sunat, bersedekah, bermaaf-maafan sesama kaum keluarga, jiran tetangga dan sahabat handai. Para pendengar yang saya hormati, pada pagi hari raya disunatkan mandi sunat hari raya, kemudian berpakaian dengan pakaian terbaik yang kita miliki, tetapi tidak semestinya baru. Jika hari raya Aidilfitri, makanlah terlebih dahulu sebelum menuju ke masjid untuk solat sunat hari raya. Jangan lepaskan peluang untuk solat hari raya kerana ia adalah salah satu solat sunat yang digalakkan berjemaah. Bahkan bagi perempuan yang uzur, walaupun mereka tidak boleh untuk bersolat, namun mereka juga digalakkan untuk bersama kaum muslimin yang lain ke pekarangan masjid bagi mendengar khutbah dan meraihkan hari yang mulia ini. Ketika balik daripada solat sunat hari raya, disunatkan kita melalui jalan lain daripada jalan yang kita pergi. Ini bertujuan supaya kita dapat bertemu dan berziarah dengan rakan taulan dan bermaaf-maafan serta menghubungkan silaturahim. Namun begitu, jangan bersalaman dengan orang yang bukan mahram ketika saling bermaaf-maafan kerana perbuatan itu diharamkan oleh Islam. Peliharalah aurat dan pergaulan. Sambutlah hari raya dengan berhemah. Jangan membazir makanan. Jangan dilalaikan dengan hiburan. Sidang pendengar, jika pergi berziarah atau bertamu di hari raya, pilihlah waktu-waktu yang sesuai atau sebagaimana yang diundang. Elakkan duduk berlama-lama kerana ia akan mengganggu tuan rumah. Makanlah apa yang dihidang, jangan membazir. Bagi pihak tuan rumah pula, hendaklah memuliakan tetamu yang datang, hormati tetamu dan pamerkan rasa gembira
dengan kedatangan tetamu itu. Segerakan menghidang makanan kepada tetamu. Sewaktu hendak pulang, tetamu hendaklah meminta izin atau memberitahu tuan rumah, menunjukkan wajah ceria sebagai tanda gembira dengan layanan tuan rumah. Sebaiknya, tuan rumah hendaklah keluar mengiringi tetamu sampai ke pintu rumah dengan wajah gembira dan kata-kata yang manis. Sidang pendengar, demikianlah antara adab-adab yang sepatutnya diamalkan sempena sambutan Hari Raya. Mudah-mudahan ia akan menjadi amalan kita bersama. Sambutlah Hari Raya yang bakal menjelang tiba sebagai hari ibadah. Sekian, terima kasih. Bersyukur di atas rahmatnya, ku bersyukur